Hello, selamat pagi semua. Aku Coach Peter, bakal Selama. Hari tu hari 22 hari bulan. Kami bisi ujian petika GPJ. Aku minat ngayuh siko aja hari tu. Lori. Ngayuh pada lori. Minggu ni lah baru aku bisi 3 ikut test. Lepas begitu aku refresh dulu lah. Refresh putai cara-cara kena mengajar buat minta tu. Ke dia tu aku benar pakai apa? Area bukit. Tajak pun selalu ngajar, tiap hari ngajar. Kadang-kadang tanya mesti ke refresh kami. Kena tentu ke kita beri pengajaran ke betul-betul perfect ngagai pelajar kita, ngagai pelajar aku. Itu macam ya. Bukit rem minyak kat kelas. Kadang pedak bakal kenyamai, bos kita bakal kenyamai. Jadi kena pelajar kunang udah nemu basic pasal ribon lancar ke ya bukit. Kena ika langsung nadainya kita mesti kepuah ngajar ke bukit pakai ni style ya kita mic kereta bukitnya. Awak ngicak ke yang tak merurut ke belakang kan. Okey, kita buat sehabis baik untuk pembelajaran dekat bukit kepada pelajar yang langsung tak ada basic pemanduan, yang kosong pasal pemanduan berbanding dengan mereka yang ada ilmu tentang pemanduan kereta. Begitu bos rekod Z, rekod S tu senang lah, paling senang untuk kita naik kereta. Lepas dia kajak laluan. Okey. Kenan seko S tadi memang paling senang lah apabila kita mengikuti melalui seko S nya, kita bawa kenderaan di tengah-tengah lorong. Okay, apabila dia terlalu menghimpit ke kiri ataupun kanan, so pandai-pandailah belajar adjust steering, bawa kereta di tengah lorong. Seko Z tu tenitiah kaya nang sigi pergerakan berterusan. Kau aku tu power steering kena nyaman mimit. Power steering tak pusing kerja lubang. Kadang-kadang dia belajar kau ikan minyak lah bayar ngeset bak kira dia takut ngekinnya padam dah, dia nakkan minyak. Tapi sebenarnya kita memandu tu ni buat ganti minyak, angkat di kelas ya jangan lain. Nuan tekan minyak tu sekadar untuk nekang laju ke kereta, tapi dalam dita tu nuan boleh laju. Habis melaju kena kisah pun 20 km sejam, 20 nikit je meter, 20 km sejam. Nak dia satu, dia dua. Tahu laju harinya, dia laju harinya melut ke mata orang budak kita. Walaupun nuan udah nemu dribble ke, berdaun nemu dribble ke, nak tahu laju hari 20 hanya dia bawa litar tu dalam litar. Karena segi nak udah peraturannya, dia bawa jalan raya lain lah. Mesti nak ada nemu dia main laju. Nyapan kau pun dia ke peraturan. Sebab sitik-sitik jalai kelajuannya bising sekarang tanda jalai kelajuan bertuk 50 lah, kadang-kadang 60 lah, 90 lah, banyak kelajuan kita. Makin sisi tu kita nak lurus masuk petak putih, confirm lurus. Jangan ada lebih harinya ya. Asal kita nak lurus masuk petak putih, confirm pas.
3 penyuruh tu 3 pergerakan. Non mesti masuk 1, 2 masuk tadi, 3 untuk nak keluar. Kadang banyak orang gagal buat 3 penyuruh tu sebab dia lebih pergerakan. Lebih dari 3 kali pergerakan. Okey, kenyak ni caranya. Ya, video dalam kereta tu lain, tiba-tiba nang kita ngambil kena drone bukan ni cara kita masuk apa semua. Yang baru yang detail lagi begitu ya, aku ngambil video begitu. Cara simple aja. Laban kita minat nengok penerangan dari aku aja. Nadai bedak pakai ni cara aku masuk apa semua. Minat nengok penerangan begitu aja. Okay, kita sama-sama ke belajar area kucing, anak-anak nengok tu. Belajar hari kita kusung nadai nemu pasal driver, kita boleh lesen, kita boleh driver kiri buat jalan raya dia. Lesen P 2 tahun. 2 tahun kita kena lesen P. Lepas 2 tahun buka lesen dengan guys, jadi ya tamat lesen P ya. Begitu aku nganti Indo Raya bau. Madam Laura jaga ngajar anak di sekolah. Hari Minggu harinya aku belajar, lepas jadual aku penuh. Lepas bisnis aku last minute madana nurun. Tekun biaknya tumu badah boleh aku ngasuh nurun. Sari tu ia cuti pasal aku mereka tumu belajar untuk lagi nanti datai. Dan biasa aku yang mendahkan ngajar anak ya sekolah dulu. Okay? Untuk ngawak setiap hari.